Dia beramal sungguh sehingga Tuhan bukakan makrifat yang sebenar pada dia, iaitu dia sampai pada natijatul a'mal apa dia? Mahabbah. Hatta uhibbah atau uhibbu, sehingga aku kasih akan dia. Fa iza ahbabtu, bila aku kasih akan dia, sini maksud kuntu sam'ah, akulah pendengarnya, allazi yasma'u bihi, dia mendengar dengan aku, dia bercakap dengan aku, dia berjalan dengan aku, dia makan, dia tidur dengan aku. Apa makna dia? Makna dia telah dibukakan nur makrifat, bahawa dia bergerak, dia bersuap tu, dia rasa dengan Allah. Dengan Allah apa makna? Dengan iradatillah, dengan kudratillah, dengan ilmillah. Lenyap diri dia, tanpa dah, nampak kebesaran Tuhan. Ya. Semua dia bergerak, dia buat semua, dia nampak af'al Tuhan, asma' Tuhan dan seterusnya. Maka lenyaplah dia, melenyapkan, menggaibkan pandangan dirinya dalam memandang azamatillah. Itu dipanggil fana' dan istilah sufi.